Bila nak kaya, pertama sekali menabung. Yang pertama sekali ilmu. Yang kedua mesti menabung. Tak ada mana-mana guru keuangan, guru kekayaan yang cerita kaya tak payah menabung, tak ada. Okay? Menabung. Bila start menabung, pertama kita ada target. Yang kedua, bila kita start menabung, tuan-tuan, bila kita nak berbelanja, kita akan berkira-kira. Nak belanja ke tidak? Kalau aku tak belanja, aku boleh menabung lebih banyak. Kedua. Yang ketiga, bila menabung, tuan-tuan, kita dah tak happy dengan hutang. Sebab apa? Setiap hutang yang kita buat, maksudnya kita kurang kemampuan untuk menabung. Sebagai contoh, beli satu kereta yang biasa-biasa saja, hilang kemampuan menabung 1,000 sebulan. Bila dah start menabung, kita ada target. Beli satu kereta hutang, hilang kemampuan menabung 1,000 sebulan. Jadi, bila kita nak buat hutang, kita akan fikir panjang. Kalau tak menabung, kita tak akan fikir. Alah, 600 je sebulan. Lepas tu dapat kenaikan gaji. Ni gaji nak naik kan? Kita yang kerjaan ni. Dah start fikir dah. Boleh tukar kereta? Alah, tambah 200 je lagi sebulan. Daripada bayar 600, tambah lagi 200. 800 je sebulan. Sebab tak ada target, tak menabung. Dan yang ketiga, yang terakhir, tuan-puan, bila menabung, kita akan kreatif untuk tambah lagi pendapatan. Daripada pergi kerja, kereta kosong, baik aku bawa Grab. At least boleh tambah tabungan. Balik kereta kosong, baik aku bawa Grab. Yang di kampung, tengok buah-buah yang tak makan tu, kutik-kutik pergi jual. Buah banyak kan, orang kampung tak nak makan pun buah. Kutik-kutik boleh jual, dapat hasil. Buat something extra untuk tambah tabungan. Nampak? Keajaiban berlaku bila kita ada ilmu dan kita mula menabung. Sebab tu kena paksa, tuan-tuan, menabung kena paksa. Apa saja perkara yang betul, kena paksa, tuan-puan. Permulaan. Jangan tunggu selesa baru nak buat. Menabung paksa, tak cukup paksa. Dapat gaji, kalau ikut guru kewangan, minimum 10%. Dapat gaji, tolak 10%. Jangan fikir apa-apa lagi, tolak dulu 10%. Masuk tabungan. Selebih, baru belanja. At least 10%. Tunggu duit lebih, sampai bila tak ada duit lebih, tuan-tuan?